Okey, pertama sekali ucapan tahniah kepada unit co-curriculum dan kelab guru sekolah kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh kerana telah berjaya menganjurkan karnival keusahawanan. Setelah sekian lama kita tidak mengadakan karnival ini, walaupun perancangannya agak dalam tempoh masa yang agak terhad, tapi telah berjaya dilaksanakan. Inilah cara kita, inilah dia yang kita dapat atas kerjasama semua guru. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada semua ibu bapa, murid-murid dan masyarakat sekitar SK Bandar Baru Sungai Buloh. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik, selamat datang ke Game Station. Okey, di sini kita ada PS5, PS4, Nintendo Switch. Okey, seperti yang kita boleh lihat dekat sini. Okey, semua setiap station kita ada 4 TV kita sediakan untuk game-game, dan semua orang boleh join, bayar guna kupon, dan enjoy lah untuk main game. Satu game RM3. Satu game RM3 saja. Okey, so boleh ajak abang, kakak, adik, mak, ayah semua datang main game. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke stesen PlayStation. Okey, di sini kita ada Nintendo Switch, kita ada PS4 dan kita ada PS5. PS4 dengan PS5 game dia FIFA. Untuk Nintendo Switch kita ada game Sport. Boleh tengok dia orang main. Best pergerakan. RM3 saja. RM3. Mana nak dapat RM3 ni main game? Jom, mari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi pada hari ini karnival kita ada pelbagai aktiviti, antaranya ialah rumah hantu. Di sebelah sini. Okay. Rumah hantu ialah bayaran sebanyak RM5 sahaja. Pelbagai hantu, aksi yang menyeramkan, muzik yang sangat menakutkan. Datang. Memang akan terkejut, penuh aksi yang mendebarkan. Okey, terbaik. Nama hormat. Yes, Ryan McQueen. Yang kedua untuk hadiah untuk Ryan McQueen. Kau masak kuih bawa untuk cikgu. Yang ketiga. Okey, kita ada pemenang seterusnya. Aisyah Naila 1G. Aisyah Naila 1G. Aisyah Naila.